sistem bisnes sewa motor tanpa pekerja. Okey, kali ni saya nak tunjuk macam mana sistem bisnes sewa motor yang tak perlukan pekerja. Alright, so dekat belakang ni saya punya pejabat. Okey, so pelanggan kalau dia nak sewa motor, dia boleh tempah melalui laman web ataupun dia boleh tempah melalui WhatsApp. So lepas dia buat tempahan, kan, pelanggan boleh datang ke kita punya pejabat. Alright, so dekat pejabat kita ni, pelanggan dia akan dapat kod lah untuk dia ambil kunci. Alright, so dekat sini, dekat depan ni ada satu peti untuk kita letakkan kunci. Alright. So dekat sini ada banyak peti kunci, so kita akan bagi peti nombor berapa dan apa dia punya kod. So macam ni saya nak sewa motor kan. So saya masukkan, saya ambil ni lah. Alright. Okay, kunci kat sini. Alright. Tutup. Dan kita tutup peti ni. Okay, so dekat sini motor ada dalam ni tau. Motor dalam ni. So pelanggan kalau dia nak ambil, dia kena masukkan passcode. Sebab apa? Yang ni memang tak boleh lah. So dekat sini ada CCTV. Sini ada CCTV. Sini pun ada CCTV. Alright. So pelanggan dia masukkan passcode lah untuk dia masuk dalam kita punya pejabat. So okay, so sekarang ni pelanggan dia masuk. So dekat sini ada motor. Ni satu lah. Okay, so nanti kita akan susun lah motor. Saya ingat boleh masuk dalam 10 motor lah. Meja ni mungkin kita akan clear lah. Alright. So pelanggan dia dah dapat kunci. So dia boleh start. Alright. And then pelanggan dia boleh buka pintu ni. Dia boleh keluar lah motor ni pelan-pelan. So tak payah jumpa pelanggan. Pelanggan dia boleh layan diri. Alright, itulah secara ringkas macam mana sistem bisnes sewa motor tanpa pekerja. Alright, so tapi yang ni dia sesuai dekat bandar kan, dekat bandar tempat yang jalan sesak, sesuai. Kalau you ada tempat nak buat sistem ni boleh contact saya. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.